Selamat datang. Pernah tak anda tengok pokok kat luar rumah dan terfikir, macam mana agaknya dia makan ya? Dia tak bergerak, tak pergi kedai. Hari ini kita akan bongkar rahsia besar di sebalik kehidupan tumbuhan. Nampak macam soalan yang mudah kan? Tapi jawapan dia, memang luar biasa. Tak macam kita atau haiwan lain, tumbuhan ni sebenarnya ada satu kuasa super yang membolehkan dia buat makanan sendiri. Tengok ni. Macam dalam gambar ni, pokok tu dengan bangganya cakap kat burung, saya boleh buat makanan sendiri. Mestilah burung tu terkejut kan? Persoalannya macam mana? Jom kita siasat sama-sama. Okey, kuasa hebat untuk buat makanan ni, ia bukanlah magic tau. Tapi satu proses biologi yang sangat menakjubkan dan proses ni ada nama saintifiknya sendiri. Nama untuk kuasa rahsia ni ialah fotosintesis. Senang cerita, inilah cara tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan tenaga daripada cahaya matahari. Ingat perkataan ni fotosintesis. Ia kunci kepada semua yang akan kita bincangkan. Sekarang, apa kata kita bayangkan tumbuhan ni macam seorang chef yang hebat? Macam mana-mana chef pun, sebelum mula memasak, dia kena kumpulkan semua bahan-bahan yang betul dulu. Jom kita intas sikit apa resipi dia. Rupa-rupanya, ada 4 bahan utama yang sangat penting. Mesti ada cahaya matahari sebagai sumber tenaga, lepas tu karbon dioksida dari udara, air dari dalam tanah, dan satu bahan rahsia yang dipanggil klorofil. Hebatnya, tumbuhan ni ada sistem yang sangat cekam untuk kumpulkan semua bahan ni dari sekeliling dia. Sekarang, jom kita tengok satu persatu bahan ni dengan lebih dekat lagi. Pertama sekali, sudah tentulah cahaya matahari. Anggap je cahaya matahari ni macam sumber kuasa untuk dapur tumbuhan. Tanpa cahaya, proses memasak ni memang takkan boleh bermula. Bahan kedua pula ialah karbon dioksida. Gas yang kita hembus keluar masa kita bernafas tu, itulah yang tumbuhan perlukan. Dia akan sedut gas ni masuk melalui lubang-lubang halus yang ada pada daun dia. Bahan yang ketiga ialah air. Yang ni senang je kan? Akar tumbuhan tu akan bekerja keras untuk serap air dari dalam tanah. Air ni kemudiannya akan dihantar naik sampai ke daun. Dan akhir sekali, bahan paling istimewa, klorofil. Inilah yang bagi warna hijau dekat tumbuhan. Tapi fungsi dia lebih hebat dari itu tau. Klorofil ni bertindak macam panel solar kecil. Tugas dia tangkap tenaga daripada cahaya matahari. Baiklah, semua bahan dah pun terkumpul. Sekarang, dekat mana keajaiban ni semua berlaku? Semuanya terjadi di dalam dapur tumbuhan tu sendiri, iaitu daun. Jadi, inilah saat yang paling penting. Tenaga matahari yang dah ditangkap oleh klorofil tadi akan digunakan untuk cetuskan satu tindak balas kimia. Ia akan tukarkan air dan karbon dioksida menjadi sesuatu yang betul-betul baru. Ini dia rumusan proses tadi. Sebelah kiri itu bahan mentah kita, karbon dioksida dan air. Dengan adanya cahaya matahari dan klorofil, ia diubah menjadi 2 hasil akhir yang sangat penting, glukosa dan juga oksigen. Sekarang kita dah sampai ke bahagian penamat cerita kita. Apa sebenarnya glukosa dan oksigen ni? Proses fotosintesis ni bukan setakat hasilkan makanan untuk tumbuhan tu je, tapi ia juga bagi satu hadiah yang sangat berharga untuk kita semua. Okey, hasil yang pertama ialah glukosa. Glukosa ni sebenarnya gula dan ia jadi sumber tenaga untuk tumbuhan tu membesar. Tenaga ni disimpan dalam buah, daun atau ubi yang kita makan. Hasil kedua pula, inilah hadiah untuk kita, oksigen. Gas yang kita perlukan untuk setiap nafas kita. Tengok, glukosa tu disimpan dalam buah tomato sebagai makanan dia. Manakala, oksigen pula dilepaskan dari daun ke udara. Satu proses je, tapi menghasilkan 2 benda yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. 2 hasil yang sangat-sangat penting. Satu untuk tumbuhan tu sendiri dan satu lagi untuk kita semua. Ia mewujudkan satu kitaran hidup yang sangat sempurna. Inilah kitaran kehidupan yang menakjubkan tu. Tumbuhan bantu bersihkan udara kita dengan ambil karbon dioksida dan sebagai balasan dia bagi kita oksigen untuk bernafas. Pendek kata, makanan mereka adalah nafas kita. Satu perkongsian yang sangat penting untuk kita semua di bumi. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Apakah hadiah paling penting yang anda terima daripada tumbuhan hari ini? Setiap nafas yang kita ambil, setiap buah yang kita makan, semuanya adalah hasil daripada proses fotosintesis yang senyap tapi amat berkuasa ni. Fikir-fikirkanlah.